Sige na, alun. Apa doje? Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to Jaja Day 3 in KL. Hari ni, semalam. Sorry, tak ending vlog betul-betul. Sebab semalam memang dah lenguh kaki dah. Terus balik rehat makan. So hari ni, hari ketiga, hari Ahad. Saya dah sampai Suria KLCC lagi sekali untuk kita ke Petroscience. Tiket kita pukul 10.30. So sekarang pukul 10 dah sampai. So kita nak pergi tunjuk tiket dulu ke apa? Dekat Petroscience. So sekarang ni tengah beratur. Sekarang ni kita nak naik energy capsule. Hi everyone. So, as for today, we are actually celebrating Malaysia Day, and as our offering, Robobot will come and welcome everyone with a very special dance. Robobot, can you do a dance? Can you? Good boy. So let's do that, okay? Robobot, give some space. Okay, Robobot, dance. No. Dance. Oh, it's a bit hard. Okay, let's do that again. Robobot, dance. Robobot, can you jump? Let's see if you can jump. 1, 2, 3. Robot, jump in front of them. 1, 2, 3. Selamat datang ke Petroscience. Dan di musim sejuk, memasak makanan untuk diet yang lebih baik dan menyihatkan otak. Cetusan api kecil kini menjadi lebih marah. Jika mereka belajar, mereka berpeluang mencipta. Ini masanya untuk perubahan. Masanya untuk inisiatif baharu. Untuk merealisasikan dunia hari esok. Kami harap anda telah menikmati Baik kan? Baik kan? Selamat berenang.
korang. Saya kat angkasa lepas guys. Saya dah keluar daripada bumi. Saya gerak dulu guys. Bye-bye. Okay guys, habis dah berpusing-pusing di Petroscience, mengambil masa daripada tadi masuk pukul 10 suku, sekarang dah pukul 12.48. Sekarang dah pukul 12.48. Sekarang nak ke mana? Nak pergi try tengok cari entrepestry tu. Kalau rajin, kalau tak pusing-pusing kat sini dulu. And then pukul 3.50 saya nak pergi wayang. Tengok cerita Magic Rompak. Okay, sekarang dah dekat Entrepestry. Let's go. Dessert mahal. Ni orang kata FOMO. Gimana tu? Nak join the hype. Cakap. Best sekali kan. Kita mereward diri untuk dessert yang mahal. Tiba. Itu dia. Tak. So ni, Caca ambil yang ni. Ni yang paling top yang orang makan. Ni raspberry, pistachio, peach apa saya pun lupa sekejap. Peach and pink guava. Ni 100% pistachio. Yang ni mango, passion fruit kot tak silap saya. Mango. Ni cinnamon. Kita try mango ni dulu. Dia terlalu cantik. Sampai takut. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak makan ni? Ya Allah. Macam mana nak makan ni? Dia yang luar ni white chocolate, dalam ni macam aiskrim pun ada, tapi tak ada krim. Dia maksud saya ni passion fruit. Peach and pink guava, cantik kan? Saya rasa yang ni saya tak boleh nak gigit. Kita potonglah. Sini kita kena potong.
peach dia tak rasa sangat. Rasa guava. Guava tu rasa. Yang luar tu white chocolate. Dalam ni macam ada. Dalam ni macam ada kek. Yang kek ni rasa guava, tak manis. Macam ni tak manis sangat. Sedap. Raspberry pistachio. Ni pun kena potong macam ni juga. Rasa pistachio dengan raspberry dia macam masam-masam. Sedap. Patut orang cakap yang ni sedap. Yes. Sedap. Serius. Oh, bawah dia macam ada kram Sedap. Next, pistachio. Ni 100% pistachio. Oh, yang ni dia tak banyak kek. Dia more tu krim. Apa tengah ni? Pistachio punya sos. Sedap. Cinnamon roll. Nak rasa sikit je. Kuat kan? Kuat ni dia punya ni. Apa sedap? Sebab dia cream cheese. Cream cheese. Atau ada almond. Dan rasa lah dia punya cinnamon ni. Sedap. So overall, saya rate. Saya paling suka, saya rasa raspberry pistachio. And then mango, lepas tu pistachio, pink guava ni biasa sebab dia tak ada peach dia tak rasa sangat. Cinnamon tu sebab dia antara kategori pastry kan. So cinnamon kita bagi 8/10. Yang lain raspberry pistachio 10/10, pistachio 9/10, mango 9/10, peach ni 8/10. Apa pun sedap. Boleh cuba. Saya nak makan. Bye-bye. Tiba-tiba kan, sebenarnya nak bawa sini. Kita ada. Sekejap. Kita ada Juice Buddy. Lama dah punya tapi baru nak unboxing blind box dia. Kita ada anxiety dengan discuss. So kita buka yang discuss dulu lah. Saya kalau boleh nak yang Pinky Boo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Demam absolut. Bukan pota. Gemuk ni. Gemuk ni. Buka dia.
tengok dia ni. Sekejap. Ni. Yang penting bukan portable Cik Smo. Apa nama dia ni? Nama dia? Choco Chipster Discuss. Okay, next. Anxiety. Belumlah dapat tu warna pink tu. Allah. Saya nak warna pink. Oh. Goyang. Alamak, ni macam nipis. Alamak, ni nipis. Alamak. Waterfall kena. Ya, betul. Mana muka dia? Tak nampak muka dia. Comel je. Dah, tu je. Bye. Korang, ni Jaja dah nak gerak pergi Lalapat, nak pergi tengok wayang. So, Jaja tak record lah yang ni ya. Nak pergi tengok wayang, takkan nak record pula. So, jumpa malam pula. Jumpa malam. Sebelum tu pula kita. Okay, bye.